Okey tuan-tuan, so bila saya jumpa dengan ramai masyarakat dekat luar sana hari ni, bila dalam proses saya menyebarkan manfaat menyimpan emas tuan-tuan, rupanya masih ramai lagi masyarakat kita yang keliru antara menyimpan emas dan melabur emas. Mereka lebih sinonim bila disebut tentang emas, akan sebut melabur emas. Jadi tuan-tuan, bila kita melabur emas tuan-tuan, kita kena bersedia dengan risiko untuk kita mengalami kerugian. Sebab bila pelaburan ni, dia ada untung dan rugi. Itu yang kita kena faham tuan-tuan. Berbeza dengan menyimpan emas. So bila kita menyimpan emas tuan-tuan, risiko untuk rugi tu hampir tiada tuan-tuan. Sebab emas itu berada dekat tangan kita. Kita pegang emas fizikal. Itulah menyebabkan orang yang menyimpan emas bertambah kaya dan kaya berbanding dengan mereka yang melabur emas tuan-tuan. Jadi pilihan dekat tangan tuan-tuan dan puan, sama ada tuan-tuan dan puan nak melabur emas atau menyimpan emas. Kalau masih lagi keliru antara menyimpan emas dan melabur emas, tuan-tuan dan puan boleh type dekat ruangan komen ni. Saya masih keliru, saya akan buat video yang seterusnya membezakan antara menyimpan emas dan juga melabur emas.